bagi saya daripada zero, saya tak tahu apa, tak kenal huruf Ustaz, saya boleh alhamdulillah. Dan juga yang huruf bersambung pun dulu saya tak tahu. Setakat ni alhamdulillah lah. Jadi saya boleh baca sikit-sikit Ustaz. Memang banyak, saya rasa memang banyak sangat yang benda baru yang saya belajar dengan Ustazah Aisyah lah. Daripada tak tahu apa. Umur saya muda lagi Ustaz, 65. Masya-Allah. Maksudnya 65 tahun berusaha macam-macam. Tak boleh tiba-tiba tengah haraki. Betul. Saya tak malu nak cakap Ustaz. Memang saya macam-macam kelas saya dah masuk. Tapi saya jumpa haraki ni masa hidayah dia pada bulan puasa Ustaz. Mula-mula saya tengok Ustaz dekat TikTok pada bulan puasa. Dia cakap Ustaz ni biar betul. Terus terang cakap Ustaz, cara cakap ini pendedahan yang lain kan? Sebab saya daripada huruf alif bata tu kadang-kadang kita confuse tau. Contoh dia huruf ba dengan huruf nun, ataupun huruf ta dengan huruf ya, kan titik dia dua kan, atas dengan bawah. Setakat ni alhamdulillah saya boleh kenal daripada huruf alif bata tu, daripada alif sampai ke ya lah. Tapi buku kuning dah habis Ustaz. Itu yang saya beli buku ni Ustaz. Bagi saya bukan nilai duit yang perlu kita bayar. Ilmu Al-Quran ni yang terlalu tak ternilai harganya. Kalau dibayar 40 juta pun tak dapat dinilai. Itu pandangan peribadi saya Ustaz. Betul. Saya urut tengok macam Ustaz, macam tadi kan, macam ketuk, toing, buka pintu, cacing kan. Jadi saya belajar alhamdulillah lah. Dah cacing tu, okey tu dah cacing lah. Walaupun buku ni belum diajar oleh Ustazah Aisyah, tapi saya dah buat praktikal. Saya scan daripada QR code tu. Saya ibarat macam Ustaz ada depan saya. Mana bila kita scan daripada QR code, kita berpandu pada apa yang Ustaz ajar. Lepas tu kita tengok balik apa ayat yang ditulis tu. Makna dia ada maksud dia nampak di situ kan. Makna sukun, mana tajwid Ustaz tak ajar, tapi kita faham. Panjang pendek dia, dengung dia, tapi tak mahir lagi lah. Tapi sikit dia dah faham. Sekarang ni saya tahu mana contoh dia huruf apa ni macam wa ka kan ka tu dia sukun kan. Dulu saya baca wa, itu ka ni nak baca apa, dia tak ada tanda kan, dia ada sukun atas. Jadi sekarang ni saya tahu wa sambung dengan ka. Kita ambil ada huruf rumi k masuk k kan. Jadi wa k jadi wa. Maksud itulah. Jadi saya tak pandai Ustaz. Contoh itu perangai saya lah. Okey. Terus dah. Tapi saya kata apa ni, Allah bagi hidayah, Ustaz bagi laluan, betul. Saya menyeru pada kawan-kawan yang lain lah. Jangan give up. Belajar Al-Quran ni jangan putus asa. InsyaAllah laluan ni mudah.